أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi lagi dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, kita telah pun mengambil sebelum ini dan mendengar, mudah-mudahan kita telah pun menghafaznya, mengingatnya, dua daripada doa zikir yang dibaca oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di waktu rukuk, yang lain daripada yang biasa kita baca. Satu yang agak panjang dan yang agak pendek. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan cuba melihat di sana ada lagi beberapa riwayat sebenarnya juga yang pendek yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan mengandungi makna penyucian jiwa, penyerahan rasa abdi diri yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang akan saya bacakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan membaca juga ketika rukuk seperti mana yang diriwayatkan dengan lafaznya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Lagi pendek, dua rangkap, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dan kemudian dalam riwayat yang sahih ini diceritakan wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Quran. Kata perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini bahawa Nabi SAW memperbanyakkan membaca zikir yang seperti ini fi ruku'ihi, pada waktu rukuk dan juga pada waktu sujud. Maknanya ini kita boleh baca rukuk dan sujud. Apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Yata'awwalul Quran. Maksudnya dengan keadaan Nabi SAW baca itu yata'awwal. Ta'awwal maknanya yufassir. Nabi SAW menafsirkan, beramal dengan ayat Al-Quran yang difahami oleh baginda SAW sehingga tercetus ataupun terkeluar lafaz yang mulia seperti itu. Yang mana ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, tuan-tuan dan puan, dalam surah An-Nasr yang kita selalu baca, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir Allah taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih maknanya pujilah Tuhan kamu. Sebab itu zikir ini, kata para sahabat, Nabi SAW banyak baca, yukthiru, wa kana yukthiru minhu, maknanya Nabi SAW banyak baca zikir ni. Kita mungkin baru nak belajar, tak mengapa tuan-tuan dan puan, kita banyakkan baca. Nabi SAW kata sahabat, banyak baca zikir ni ketika rukuk dan sujud. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, fasabbih, maknanya bertasbihlah, pujilah Allah. Sebab itu dimulakan tadi, subhanakallahumma, satu pujian terhadap Allah SWT. Bihamdi rabbika, dengan segala pujian yang memang layak untuk Tuhanmu. Sebab itu ditambah subhanakallahumma wa bihamdika. Itu dia, dengan menyatakan pujian yang hanya layak semata-mata untuk Allah SWT. Wastaghfirhu, yang itu yang ditambah Nabi SAW baca, Allahumma ghafirli. Nampak satu susunan rangkap yang begitu indah daripada sebenarnya perintah, terjemahan, penghayatan daripada ayat Al-Quran diluahkan dengan lafaz zikir yang hebat. Bila difahami dalam solat, dalam waktu rukuk tadi dan sujud, Masya Allah, dia melahirkan jiwa yang begitu tunduk, jiwa yang begitu kuat, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gabungan tasbih, tahmid dan juga istighfar dalam rangkap yang ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Cuba bayang tuan-tuan dan puan, Allah suruh dan Allah perintah dengan susunan yang cantik. Fasabbih, tasbih dulu, puji Allah dulu. Jangan terus-terus kita nak minta puji Allah subhanakallah. Maknanya puji Allah tu bukan saja puji, tapi maknanya apa kita yang kita dah sebut selalu tuan-tuan, tanzihullah, kita mensucikan Allah. Maknanya kita menguatkan keyakinan kita, menyucikan Allah dari segala andaian, segala perkara yang kita mungkin bayang yang tidak lengkap, tidak sempurna, yang tidak baik Allah tentu kepada kita, dan sebagainya. Kita buang semua. Subhanakallah wa bihamdika, itu dia. Maknanya kita meyakinkan bahawa segala puji-pujian memang untuk Allah,
dan kita puji Allah yang telah menjadikan kita hamba yang boleh tunduk kepada-Nya. Subhanakallah wa bihamdika. Dengan rezeki Allah bagi kita boleh tunduk, Allahumma ighfirli, terus kita minta ampun. Dengan keadaan tunduk tadi kita sedar diri bahawa kita hamba yang bersalah. Hamba jiwa-jiwa pesalah, bukan jiwa tuan. Jiwa hamba seperti ini Allah suka dan Allah sayang dan Allah puji dalam Al-Quran, yang Allah panggil dengan ya ibadi hambaku. Bila Allah panggil kita dengan hamba, maknanya kita diterima sebagai seorang yang benar-benar iman yang sempurna. Jadi penghayatan seperti ini insya-Allah kita amalkan tuan-tuan dan puan sama-sama dalam solat kita, dalam rukuk kita. Daripada yang biasa kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi yang sangat baik, tapi kita boleh upgrade, kita boleh bertingkatkan lagi dengan zikir yang pendek tetapi insya-Allah makna yang cukup mendalam. Mudah-mudahan menambahkan kemanisan dalam solat kita. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.